Sekarang kita ikuti dulu laporan cuaca bandar-bandar utama dan suhu bandaraya dunia esok. Berita bernama berehat seketika, jangan ke mana-mana. Laporan ekonomi, hiburan dan sukan menyusul selepas ini. Teruskan bersama kami. Benarkah bagi penyingkiran Akademi Fantasia hanya untuk pelajar wanita? Dan debaran dalam reaksi. Rentetan kisah benar dari fail polis. Kegiatan jenayah yang menggegarkan negara. Jenayah yang tidak tergambar oleh kita. Kini dipaparkan di kaca TV anda. Fail Bukit Aman hanya di Astro-Ria. Buat pertama kalinya di kaca TV di Malaysia, daripada manusia biasa berubah menjadi wira. Profesor Klon akan memiliki Metropulus. Membentras kejahatan Profesor Klon di Kota Metropulus. Saksikan Cicak Man pada 20 April di Astro-Ria. Pro 2 yakin dapat mencapai lebih 30% pegangan pasaran dalam negara tahun ini. Pengarah urusannya Syed Hafiz Syed Abu Bakar berkata, syarikat itu melihat pegangan 32% dalam pasaran dan kini berada di landasan yang betul berdasarkan angka jualan suku pertama. Pegangan Pro 2 meningkat dengan stabil dari 25% pada 2004 ke 25.3% pada 2005 dan tahun lepas pada 31.7%. Namun syarikat itu percaya dengan idea pelaburan progresif memandangkan kapasitinya tidak pernah mencukupi. Dari hanya mengeluarkan 40,000 kereta pada 1994, Pro 2 kini yakin untuk menjadi pembuat kereta kompak terbesar di benua Asia. No, the day is not so much surpassing Proton or anybody lah. It's just that we need to grow and we need some base capacity in the plant to be effective. And from this capacity you have to translate to sales lah. 98% daripada pengeluaran Pro 2 kini adalah untuk pasaran domestik. Syarikat itu memperuntukkan RM300 juta tahun ini bagi meningkatkan kapasiti pengeluaran kepada 250,000 kereta setahun menjelang Disember. Pro 2 mencipta sejarahnya yang tersendiri pada Oktober 2005 apabila pengeluaran keretanya mencatat angka 1 juta. Pro 2 juga akan melancarkan model baru 1 liter tidak lama lagi. Pameran tahunan produk halal antarabangsa Malaysia atau MIHAS 2007 meriah tahun ini dengan penyertaan yang lebih besar. Berita bernama menemu bual Ketua Pegawai Eksekutifnya Muhammad Syukri Abdullah tentang acara kemuncak Expo bertaraf antarabangsa ini. MIHAS 2007 menyaksikan penyertaan 514 syarikat, 335 daripadanya syarikat tempatan dan yang selebihnya mewakili negara seperti China, Indonesia dan Rusia. Muhammad Syukri berkata langkah sedang diambil untuk mengulangi kejayaan produk tempatan tahun lepas yang berjaya dieksport ke negara luar. UK is ordering 2 container of keripik ubi a month. That is a very big achievement for a small company like Rizal Chips. Sementara itu, pusat maklumat sehenti kini dibuka di MIHAS yang akan mempamerkan makanan Malaysia dan restoran berpotensi. Selain produk makanan, perkhidmatan keuangan, kosmetik dan farmaseutical juga dipamer dan dijual. MIHAS 2007 dijangka menjana jualan RM200 juta berbanding RM168 juta tahun lepas. Sementara itu, bernama sempat menemu bual peserta MIHAS, Aciban Food Industry dan Fatihah Frozen Foods tentang produk mereka. Aciban mula mengambil bahagian dalam MIHAS sejak 3 tahun lalu dan menyaksikan produk keluarannya memasuki pasaran Timur Tengah. Basically right now our percentage of business is about 65% to 35%, 65 to export and 35 is local.
Sementara itu, pengusaha tunggal Fatihah Frozen Foods, Fatihah Anis Ibrahim berkata, perniagaannya bermula 20 tahun lalu dengan pengeluaran kuih kari pap dan kini mempunyai variasi makanan tradisi Melayu yang disejuk beku. Dia menyertai Mihas sejak mula dan berjaya memasarkan produknya ke Brunei serta berharap untuk memasuki pasaran negara lain. Memang saya terlibat sepenuhnya daripada awal hingga ke akhir proses. Saya yang mencipta resipi itu dan resipi akan diubah dari masa ke semasa mengikut kehendak pelanggan. Fatihah turut menerima latihan dari Mara dan juga mendapat khidmat nasihat dari Sirim berhubung pembungkusan produk. Teh memang digemari rakyat sejak berabad lalu, sama ada dihidang panas, sejuk dalam gelas ataupun teko Cina. Dilhan Fernando, pengarah pemasaran teh Dilmah, tiba di Kuala Lumpur baru-baru ini untuk menerangkan bagaimana teh Kuala Sri Lanka itu mendapat umumnya. Fernando, teh Dilmah mendapat nama daripada nama anak kepada pengasasnya, Merrill J. Industri teh Dilmah juga dikatakan unik kerana semua keuntungan dikongsi bersama pekerja, masyarakat serta dilaburkan semula dalam industri teh Sri Lanka. Proses pembuatannya dikawal rapi secara tradisional dan telah diedarkan di 92 buah negara, terutamanya di New Zealand dan Australia. Malah kata Fernando, pengeluaran teh Dilmah bukan hanya untuk tujuan komersial, malah ia lambang seni dan sayang. I think that Malaysia is ready for it in the sense that everywhere I look, I see development, I see people becoming more adventurous in taste, and I think it's a perfect time because tea, in addition to being so sensory and so such an adventure in taste, it is also healthy, and I think that is the most important thing. Perniagaan keluarga dari Sri Lanka itu yang kini telah berusia 50 tahun memberikan teh yang lebih segar, beraroma dan sedap kepada penggemarnya.